Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم على صفوة خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى من دعا بدعوته وسنى بسنته وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم اللقاء طبتم وطاب منشأكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih diberikan kesempatan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan pada kali ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya juga kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi nikmat Ramadan, yang mana di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan ganjaran, bulan yang sering dikejar oleh para sahabat, para salihin, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan yang ringkas ini, mungkin dalam masa yang sekejap saja saya ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan hadis tentang Ramadan, yang mana kita tahu di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak mempersiapkan diri. Ada 3 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana golongan ini adalah golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran. Kita bacakan hadis dahulu, selepas itu kita akan lihat sedikit pengajaran daripada hadis yang disampaikan ini insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin zukirtu 'indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan thumma insalakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Akhrajahu at-Tirmizi. Okey, baik. Apa maksud dia? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang apabila namaku disebut, yakni nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, dan dia tidak mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan selawat kepadaku. Jadi pertama adalah golongan yang apabila dibacakan nama Nabi, apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kecelakaan kepada dia. Okey, jadi kalau kita disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, golongan yang kedua Nabi sebut, celakalah seseorang apabila bulan Ramadan menemuinya kemudian berlalu pergi sebelum dia mendapatkan keampunan. So di sini adalah berkaitan dengan bulan yang mulia ini. Jadi Nabi menyebut ataupun Nabi mendoakan kecelakaan kepada orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Dia dapat bertemu dengan Ramadan, dia dapat masuk dalam bulan Ramadan, dia dapat menikmati hari-hari di dalam bulan Ramadan. Tetapi apabila Ramadan itu berlalu pergi, dia tidak diampunkan. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena menjaga perkara ini. Okey, dan kita habiskan dahulu hadis ini. Dan golongan yang ketiga Nabi sebut, dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut. Maksudnya sudah sampai ke umur yang tua, sudah lemah, sudah sampai ke umur yang sangat tua. Namun kedua orang tuanya tidak menjadi asbab untuk memasukkannya ke dalam syurga kerana dia tidak berbakti kepada orang tuanya.
Okay? Ini adalah 3 golongan yang Nabi SAW sebut, yang mana kehidupan dia akan didoakan kecelakaan. Okey, baik. Kita tengok yang pertama tadi, orang yang apabila disebut nama Nabi SAW, dia tidak berselawat. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bulan Ramadan, banyakkanlah berselawat juga. Kita tahu ada amalan-amalan lain, bersedekahnya, salat tarawihnya dan sebagainya, Quran, zikir dan sebagainya. Tapi jangan lupakan selawat pada Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Kita kena faham bahawa kehidupan kita di akhirat kelak, tidak ada seorang Nabi pun yang mampu memberi syafaat kepada umat dia kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya kalau kita bayangkan, kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Musa, kita umat Nabi Isa, kita umat Nabi Ibrahim. Kita tidak mendapat syafaat daripada Nabi tersebut. Sebabnya kalau kita faham kan, kita ada pernah dengar satu hadis Nabi SAW apabila keadaan huru-hara di hari kiamat nanti, keadaan hari di padang mahsyar nanti, semua mencari Nabi-Nabi, mencari Nabi-Nabi untuk memberi syafaat kepada mereka. Tetapi semua Nabi menolak dan semua Nabi-Nabi menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, meminta untuk kita pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya Nabi Muhammad yang mampu untuk memberi syafaat kepada umat dia. Jadi kita adalah umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala telah pilih kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sewajibnya, sebaiknya, sepatutnya kita adalah berselawat kepada Nabi SAW. Perbanyakkan, lagi-lagi di dalam bulan Ramadan yang mana Allah Ta'ala akan ganjari lebih daripada biasa. Banyakkan berselawat, mudah-mudahan insya-Allah Nabi mengenali kita dengan selawat kita insya-Allah. Okey, baik, itu golongan yang pertama. Celakalah orang yang apabila nama Nabi disebut, dia tidak mampu berselawat. Okey, berselawat pada Nabi. Yang kedua, ini yang yang kita ceritakan di dalam bulan Ramadan ini. Dia dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Dia dapat menemui Ramadan. Dia dapat menjalani ibadah puasa di dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan, ini adalah bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan rahmat dan bulan keampunan. Bagaimana seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali betul-betul orang tersebut mensia-siakan kehidupan di dalam bulan Ramadan. Bangun pagi tidak ada, tidak bersahur contohnya. Bangun pagi tidak solat contohnya. Kehidupan dia pada pagi hari bekerja dan sebagainya, masih lagi menuturkan perkataan-perkataan yang tidak elok, masih lagi mengumpat, masih lagi gosip dan sebagainya. Di malamnya pula adanya tarawih dan sebagainya, tidak mampu untuk solat tarawih, tak nak solat tarawih atas bermacam-macam alasan. Bukan kita kata wajib, tetapi dia cuba untuk mengelak daripada melakukan amalan-amalan yang mulia di dalam bulan Ramadan, yang dituntut di dalam Islam. Tak nak solat tarawihnya, tak nak baca Qurannya, tak nak melakukan perkara-perkara kebaikan, mensia-siakan malam Ramadan dengan pergi tempat-tempat yang tidak elok, lepak sana, lepak sini, tanpa ada apa-apa kebaikan di dalam kehidupan dia pada bulan Ramadan. Maka orang-orang macam ni disia-siakan Ramadan dia, maka dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Kita mengharapkan, walaupunlah kita tahu keadaan kita tidaklah selama-lamanya kita ni sentiasa kuat keimanan kita, tetapi kita cubalah di dalam bulan Ramadan ini untuk kita menjadi pencetus kepada perkara-perkara kebaikan, yang mana daripada perkara kebaikan ni insya-Allah selepas keluar daripada bulan Ramadan kita dapat istiqamah walaupun sedikit. Carilah amalan-amalan tuan-tuan dan puan-puan, carilah amalan walaupun sedikit yang tidak pernah kita buat dan kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, dan kita cuba berazam dan istiqamah untuk keluar daripada bulan Ramadan ini meneruskan amalan tersebut. Insya-Allah walaupun sedikit, inilah amalan yang disukai oleh Nabi SAW dan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit tetapi istiqamah, itu yang paling penting. Jangan kita terlalu push. Memang kita kena push di dalam bulan Ramadan, kita push betul-betul, tapi akhirnya di dalam bulan-bulan yang lain selepas keluar daripada bulan Ramadan, kita jadi hamba kepada Ramadan rupanya. Kita hilang semua amalan-amalan kita yang baik di dalam bulan Ramadan itu. Kita jadi orang yang lain. Jangan tuan-tuan, jangan kita sia-siakan Ramadan ini dengan kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi lakukanlah perkara-perkara yang baik dan istiqamah, itu yang paling penting. Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebagai penutup,
Nabi SAW mendoakan kecelakaan kepada orang yang apabila ada orang tuanya yang masih lagi hidup, sama ada ibu ataupun ayahnya, tetapi sudah sampai masa yang tua, tidak mampu untuk menguruskan diri dan sebagainya, tetapi dia tidak mampu untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka orang yang macam ni adalah orang yang didoakan kecelakaan oleh Nabi SAW, dan dia tidak dapat masuk ke dalam syurga, tak menjadi asbab untuk dia masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan, kalaulah kita masih lagi ada ibu dan ayah kita yang mungkin sudah tua, yang mungkin ada sakitnya, yang mungkin ada pelbagai masalah tua, jadi kita cubalah berbakti semampu mungkin. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ibu ayah kita yang pernah membesarkan kita, dan kitalah orang yang selayaknya untuk berbakti kepada mak ayah kita, bukan orang yang lain. Cubalah penuhi apa sahaja permintaan daripada mak dan ayah kita selagi mana tidak melanggar syariat, dan selagi mana tidak terlalu memberatkan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita, dan inilah asbab untuk kita masuk dalam syurga. Dan lebih-lebih lagi kita melakukannya di dalam bulan Ramadan. Berbukalah, paling kurang berbukalah di rumah mak ayah. Bagi yang muda-muda, pasangan-pasangan yang berkahwin muda dan sebagainya ni, balik rumah mak ayah, paling kurang dalam bulan Ramadan dapat seminggu lah. Cubalah cari mana ke, hari bila-bila ke, pastikan cuba juga untuk dapat balik berbuka bersama dengan mereka. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita berbakti kepada mak ayah kita di dalam bulan Ramadan khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin sekadar itu. Ini adalah hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis ini, dan kita cuba mengamalkan apa yang sebaiknya yang dianjurkan oleh Nabi SAW, dan kita cuba doa dan menjauhi perkara-perkara ataupun 3 golongan yang Nabi SAW mendoakan kecelakaan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik, dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan diberikan kesihatan, diberikan kekuatan untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh keberkatan, dengan penuh keimanan, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang lemah itu atas kelemahan diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.